macam manalah besar timbang mizan. Tuan-tuan boleh rujuk kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir dalam bab mizan. Dia ceritakan bagaimana piring timbangan mizan itu, besarnya piring timbangan mizan itu waktu disaksikan oleh para malaikat. Nabi kata apa? Diambil dunia dan segala isinya. Bukan setakat dunia, ni dunia kita pijak ni. Kita pijak baru sikit sangat ni, kecil sangat daripada dunia yang kita pijak ni. Luas lagi dunia ni. Pi letak atas timbang mizan. Bukan setakat dunia, segala isi yang ada dalam dunia, pi letak atas timbang mizan lagi. Bukan setakat dunia, bukan setakat isi dia. Ambil langit tu, langit yang tuan-tuan nampak dah berapa lapis langit tu. Ambil langit-langit tu semua, letak atas timbang mizan. Masih ada baki lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak besar? Tu nak timbang siapa tu yang besar sangat tu? Nak timbang hak seorang aja. Habis seorang ni clear timbang mizan. Mai orang lain pula timbang pula, subhanallah, sampai malaikat yang tak pernah engkar perintah Allah, malaikat yang sentiasa patuh perintah Allah pun, malaikat ni kata apa? Ya Allah, kami duk berasa ni, tengok besar sangat timbang mizan ni, kami duk berasa macam kami tak menunaikan ibadat kami secara sepatutnya. Kami rasa kami yang duk amal tiap-tiap hari ni pun tak lepas nak letak pahala amal kat depan. Pasal banyak lagi ruang kosong, subhanallah. Anda faham tak?